Kenapa projek PAN Borneo Sabah lembab sangat berbanding Sarawak? Ada yang tuduh warisan batalkan, tapi itu tak benar. YB Munira, MP Kota Belud, tampil jelaskan. Bukan warisan yang batalkan model PDP, tapi Kerajaan Persekutuan sendiri tamatkan model itu pada tahun 2019. Rujuk, Laporan Ketua Audit Negara, kenapa model PDP dihentikan? Sebab kerajaan nak jimat kos, tak perlu lagi bayar yuran pengurusan tinggi pada syarikat PDP. Audit negara juga dedah, kontraktor tak cukup layak. Projek lembab, 9 daripada 11 pakej lambat siap. Ribuan tuan tanah belum dapat pampasan. Itu pun ganggu projek. Lagi sebab projek lambat, masalah ambil tanah utility bertindih COVID. 19 Sabah, mula lambat dari Sarawak. YB Munira tegaskan, saya bangkitkan isu ini bukan nak salahkan sesiapa, tapi sebagai anak Sabah, saya nak penjelasan dan ketelusan. Yang penting, rakyat Sabah perlu tahu fakta, bukan spin politik, bukan naratif palsu, bukan fitnah terhadap warisan.